Malaysia sedang buat sesuatu yang dunia tak pernah nampak. Bukan pasal teknologi. Bukan pasal senjata. Bukan pasal ekonomi semata-mata. Tapi pasal sesuatu yang jauh lebih dalam dari semua itu. Sesuatu yang dah lama wujud dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi kita sendiri tak sedar betapa hebatnya ia. Ramai orang dari luar negara datang ke Malaysia. Dan bila mereka balik ke negara mereka sendiri, ada satu benda yang mereka cakap berkali-kali. Mereka cakap, saya tak pernah rasa macam ni di tempat lain. Kok bisa guys? Bikin saya penasaran apa yang mereka rasa sampai mengatakan belum pernah dirasakan di negara lain guys. Tentunya ini bikin saya terheran-heran ya cuy. Malaysia memang lain. Dan hari ini, saya nak buktikan kenapa. But wait. Sebelum kita teruskan, sila subscribe supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Tulis I subscribe di ruangan komen dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys Taimek TV. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur guys atas nikmat yang Allah telah berikan, karena dengan banyak bersyukur itu bertanda bahwa kita reda akan ketentuannya, dan dengan banyak bersyukur insyaallah mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah yaitu keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Korang pernah tahu gak, orang pernah terfikir tak, kenapa orang luar negara yang datang ke Malaysia tuh selalu tak nak balik? Ini bikin penasaran guys, sebab ada benda kat sini yang memang tak wujud kat mana-mana tempat lain di dunia guys. Benda ini Malaysia aja yang ada guys, negara lain memang tak boleh. Wow, ini tentunya bikin saya penasaran guys isi daripada video ini. Mari kita tonton sama-sama ya guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita. Langsung saja kita play seperti apakah videonya, let's go. Baik, jom kita mula. Kita mulakan dengan nombor 8. Bayangkan ini, pukul 3 pagi. Anda baru habis kerja. Perut dah lapar. Di kebanyakan negara lain, pilihan anda adalah kelaparan atau order makanan mahal melalui app dengan harga 2 kali ganda. Tapi kalau anda di Malaysia, anda buka pintu, masuk kereta, pandu 5 minit dan anda dah duduk di kedai mamak, minum teh tarik panas, makan roti canai baru keluar dari dapur. Ini bukan keistimewaan orang kaya. Ini kehidupan biasa rakyat Malaysia. Razif, seorang engineer dari Johor Bahru yang berumur 52 tahun, pernah cerita kepada saya dia selesaikan masalah projek berbilion ringgit bukan di pejabat mewah, bukan dalam mesyuarat formal, tapi atas meja mamak pukul 3 pagi dengan secawan teh tarik dan roti canai telur. Dan dia bukan seorang. Laporan Euromonitor tahun 2022 mengesahkan bahawa Malaysia antara 3 negara di Asia Tenggara dengan kadar makan di luar per kapita yang tertinggi. Tapi ini bukan sekadar pasal makan. Ini pasal cara hidup yang tak ada tandingannya di dunia lain. Negara lain ada restoran 24 jam. Tapi tiada negara lain ada budaya mamak, tempat di mana peniaga, pelajar, orang tua, anak muda, semua kaum, semua agama duduk sama, minum sama, borak sama, tanpa rasa janggal. Tapi ada sebab lain kenapa mamak ni lebih dari sekadar kedai makan. Dan kita akan sampai ke sana. Tapi dulu, nombor 7. Bayangkan sebuah bandar kecil di Malaysia. Isnin malam, ada pasar malam di Jalan A, Rabu malam, pasar malam berpindah ke Taman B, Jumaat malam, pula di kawasan C. Setiap minggu, setiap bulan, dah berpuluh tahun. Ini bukan pasar biasa. Ini adalah sistem ekonomi bawah akar yang paling unik di dunia. Dan hampir tiada negara lain yang berjaya tiru model ini. Mak Cik Rohani, 61 tahun, seorang ibu tunggal dari Taiping, menghidupi 6 orang anak hanya dari gerai pasar malam selama 20 tahun. Tiada modal besar. Tiada pinjaman bank yang rumit. Hanya sebuah gerai, sebuah periuk, dan semangat yang tak pernah padam. Dia cakap, pasar malam yang bagi anak-anak saya makan, sekolah, dan berjaya. Di negara lain,
Pedagang kecil macam Mak Cik Rohani mungkin tenggelam dalam sistem yang terlalu rigid. Tapi di Malaysia, pasar malah memberi ruang kepada setiap orang untuk berniaga, untuk hidup, untuk terus berjuang. Dan ini baru nombor 7. Yang keenam. Ini yang paling dunia jelis. Ada satu perkara yang pakar bahasa dari seluruh dunia datang kaji di Malaysia. Mereka datang bukan untuk belajar bahasa Melayu standard. Mereka datang untuk faham sesuatu yang jauh lebih menarik, bahasa yang orang Malaysia cipta sendiri, tanpa dirancang, tanpa kamus, tanpa akademi bahasa yang formal. Kita panggil dia Manglish. Bro, jom makan dululah, tak habis lagi ke? Satu ayat pendek tu, ada bahasa Melayu, ada English, ada unsur Tamil dalam intonasi, ada Hokkien dalam struktur ayat. Dan ia keluar dengan semula jadi, tanpa kita sedar pun. Penyelidik dari Universiti Malaya pada tahun 2021 mengesahkan bahawa Manglish adalah satu bentuk kreol linguistik yang unik, menggabungkan sekurang-kurangnya 5 bahasa serentak dalam satu sistem komunikasi yang difahami oleh rakyat pelbagai kaum. Ini bukan tanda kita lemah dalam bahasa. Ini tanda kita bijak dalam berkomunikasi. Negara-negara yang dulu pandang rendah pada cara kita bercakap campur-campur ini, sekarang sedang belajar dari kita. Pakar sosiolinguistik dari Eropah dan Amerika kini menulis kertas kajian tentang bagaimana rakyat Malaysia boleh beralih antara pelbagai bahasa dalam masa beberapa saat, dan ini dilihat sebagai kemahiran kognitif yang sangat tinggi. Tapi yang paling mengejutkan, negara-negara maju sekarang sedang belajar dari cara kita berhubung antara satu sama lain. Dan itu membawa kita ke nombor 5. Cuba anda fikir, berapa banyak negara di dunia di mana anda boleh sambut 3 perayaan besar 3 agama berbeza dalam masa sebulan yang sama, dalam satu bandar yang sama, dengan jiran-jiran yang sama. Di Malaysia, ini bukan berita. Ini kehidupan biasa. Kevin Tan, 34 tahun, seorang akauntan dari Pulau Pinang, pernah cerita dia raya di rumah jiran Melayu, sambut di Pafari bersama rakan-rakan India di pejabat, dan hadir majlis Krismas di rumah teman baiknya yang berbangsa Cina Kristian. Semua dalam tempoh 3 bulan. Dan bagi Kevin, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini cuma hidup. Tapi bagi dunia luar, ini hampir mustahil. Kajian Pew Research Center pada tahun 2023 menyenaraikan Malaysia antara negara dengan indeks toleransi antara agama dan kaum yang tertinggi di rantau Asia. Wow, ini tahniah untuk Malaysia ya teman-teman. Ini bukan sekadar angka, ini realiti yang hidup dalam senyuman, dalam hidangan, dalam pelukan antara satu sama lain masa bersalam-salaman di hari perayaan. Ada negara yang bercakap tentang perpaduan sejak berpuluh tahun. Malaysia tidak bercakap banyak tentangnya, kita hidup di dalamnya setiap hari. Dan perkara nombor 4 ini, memang dunia tak boleh tiru langsung. 130 juta tahun. Itu usia hutan hujan Malaysia. Bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. 130 juta tahun. Hutan Amazon yang selalu disebut-sebut itu. Ia hanya berumur kira-kira 55 juta tahun. Hutan Malaysia jauh lebih tua. Dan ini bukan tuntutan, ini adalah fakta saintifik yang disokong oleh penyelidikan geologi antarabangsa. Walaupun Malaysia hanya mengambil 0.3% daripada keluasan bumi, ia menempatkan hampir 20% daripada spesies hidupan liar seluruh dunia. Harimau Malaya, orang utan, tapir, enggang gading, hidupan yang tidak wujud di tempat lain di muka bumi ini hidup di sini, di tanah kita. Dan untuk beberapa dekad, kita hampir kehilangan semua ini, tanpa kita sedar betapa besar nilainya. Tapi hari ini, inisiatif pemeliharaan hutan Malaysia sedang menarik perhatian saintis dan pakar alam sekitar dari seluruh dunia. Program seperti Heart of Borneo dan kawasan perlindungan di Taman Negara dilihat sebagai model global untuk pemeliharaan biodiversiti. Dunia baru sedar apa yang kita ada. Soalannya, adakah kita sendiri sedar? Nombor 3 ni bukan pasal alam semula jadi, tapi pasal sesuatu yang buat orang asing menangis kerinduan selepas balik dari Malaysia. Macam mana nak jelaskan perasaan bila anda baru sampai ke rumah orang yang hampir asing bagi anda, dan mereka terus cakap, jemput masuk, dah makan ke belum? James, seorang warga Britain yang datang bekerja di Kuala Lumpur selama 2 tahun,
masih ingat lagi pengalaman pertama dia diajak masuk ke rumah orang sempena Hari Raya Aidilfitri. Dia baru kenal tuan rumah tu kurang dari sebulan. Tapi dia diperlakukan seperti ahli keluarga. Dia kata dalam satu temu bual, "Saya tak pernah rasa macam tu seumur hidup saya." Di UK, jiran pun kadang tak kenal nama masing-masing. Konsep open house Malaysia, di mana pintu rumah terbuka untuk semua orang tanpa mengira kaum, agama, atau status, ini yang menarik adalah ya, sesuatu open yang house begitu ni. rare di peringkat global sehingga ramai pengkaji sosial menulis tentangnya sebagai fenomena budaya yang sangat istimewa. Korang pernah bawa orang asing ke open house? Tulis pengalaman korang di komen, saya nak baca dan saya nak tahu reaksi mereka macam mana. Nombor 2 kita adalah sesuatu yang CNN, BBC, dan media antarabangsa dah akui berkali-kali. Malaysia ada antara kepelbagaian masakan tertinggi per kilometer persegi di dunia. Cuba bayangkan ini, dalam satu bandar kecil di Malaysia, anda boleh makan nasi lemak pagi, char kuih tiaw tengah nasi lemak hari, ni memang roti sedap, canai cuy. petang, dan murtabak malam. Semua dalam satu hari. Semua dari warisan budaya yang berbeza. Semua sedap tanpa perlu beli tiket kapal terbang ke mana-mana. CNN Travel pada tahun 2023 menyenaraikan Malaysia antara 3 destinasi makanan terbaik di dunia. Bukan Asia Tenggara sahaja, tapi dunia. Teh tarik yang ditarik dengan penuh seni. Roti canai yang nipis dan rangup. Nasi lemak yang dah jadi simbol kebangsaan kita. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah warisan hidup yang berbilang generasi, berbilang kaum, berbilang kisah. Dan tahu tak, ada negara yang cuba buat nasi lemak sendiri, cuba tiru teh tarik, cuba reproduksi char kuih tiaw. Tapi semua orang yang pernah makan yang asli di Malaysia tahu satu perkara, tak sama. Tak akan pernah sama. Tapi ada satu lagi benda yang Malaysia ada yang memang mustahil negara lain tiru. Dan ini adalah nombor 1. Gotong royong. Cuba terjemahkan perkataan ini dalam bahasa Inggeris. Anda boleh cuba communal work, collective effort, community cooperation. Tapi semua terjemahan itu tak cukup. Tak sampai. Kerana gotong royong bukan sekadar konsep kerja bersama, ia adalah semangat, ia adalah jiwa, ia adalah cara orang Malaysia hidup dan saling menjaga antara satu sama lain tanpa perlu diminta. Pak Long Hashim, 68 tahun, seorang bekas pesawah dari Kelantan, pernah cerita satu kisah yang saya tak akan lupa. Anaknya baru berkahwin dan mereka mahu bina sebuah rumah kecil di tanah kampung. Tapi duit tak cukup untuk upah pekerja. Pada satu pagi Sabtu, jiran-jiran Pak Long, yang tak pernah pun diminta secara formal, yang hanya tahu melalui cerita mulut ke mulut, datang. Bawa peralatan sendiri. Bawa makanan sendiri. Dan dalam masa 2 hari, rumah itu berdiri. Bukan 1 atau 2 orang. Lebih dari 30 orang. Ini bukan dongeng. Wow. Ini Malaysia. Ini toleransinya ini Dan Malaysia sekarang, yang Badan Bukan sangat Kerajaan diajukan Antarabangsa di yang Perlis. bekerja di Afrika Sangat dan menarik. Asia Selatan sedang datang ke Malaysia untuk belajar model gotong royong kita untuk diaplikasikan dalam komuniti-komuniti miskin yang memerlukan pemulihan sosial. Dunia sedang belajar dari kita. Bukan dari kita yang besar, yang mewah, yang kuat dari segi ketenteraan atau ekonomi, tapi dari kita yang sederhana, yang pemurah, yang pandai jaga antara satu sama lain. Ini bukan sekadar budaya. Ini DNA kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi bila orang tanya, apa benda yang Malaysia ada yang negara lain tak ada? Jawapannya bukan satu. Jawapannya adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan di mana anda boleh makan jam 3 pagi di mamak tanpa rasa pelik. Di mana peniaga kecil boleh hidup dari gerai pasar malam. Di mana bahasa campur-campur kita jadi kajian ilmuwan dunia. Di mana perayaan satu kaum diraih oleh semua kaum. Di mana hutan kita lebih tua dari peradaban kebanyakan negara. Di mana pintu rumah sentiasa terbuka. Di mana makanan kita mewakili dunia dalam sepinggan. Di mana gotong royong masih hidup. Malaysia bukan sempurna. Kita ada cacat celah kita sendiri. Tapi ada perkara-perkara yang kita ada, yang kita kadang ambil mudah, yang kita kadang lupa untuk syukuri, yang dunia Ini yang tengah sangat pandang menarik. dengan penuh kagum. Jangan kita yang pertama lupakan nilainya. Sekarang saya nak tanya korang satu soalan.
Kalau kawan luar negara tanya apa satu benda yang buat Malaysia benar-benar unik, satu benda yang tak ada di mana-mana tempat lain di dunia, apa jawapan korang? Tulis di komen sekarang. Saya akan baca setiap satu. Dan jawapan paling menarik, paling kreatif, paling dari hati, saya akan highlight dalam video akan datang. Kerana cerita Malaysia bukan hanya cerita saya. Ia cerita kita semua. Ya teman-teman, perkongsian video ini sudah berakhir pula guys. Ini tentunya sangat menarik Malaysia nih guys. Wow, patut Malaysia menjadi idaman semua dunia guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan channel ini, please sebelum meninggalkan channel, like, komen, dan bantu share. Saya Tamer TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.